Skim Ponzi ialah sejenis pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam masa yang singkat. Nama Skim Ponzi diambil daripada Charles Ponzi yang telah memulakan skim cepat kaya ini sekitar pada tahun 1919. Aktiviti seperti ini telah bermula lebih seabad yang lalu dengan janji yang sama, iaitu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya tunggu duit anda digandakan dalam masa yang singkat. Malah, ada yang telah tertipu dengan pelaburan yang langsung tidak masuk akal dengan keuntungan luar biasa sebanyak 15 kali ganda hanya dalam tempoh masa 3 jam. Charles Ponzi terkenal sebagai ahli perniagaan dan penipu di Amerika Syarikat dan Kanada. Ia berhijrah dari Itali ke Boston, Amerika Syarikat pada 15 November 1903. Dengan berbekalkan wang poket hanya 2.50 USD. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat lebih lanjut mengenai bagaimana bermulanya skim Ponzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamati Suid daripada kelas 21B. Kami memilih tajuk jenayah Kola Putih Skim Ponzi. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah Kola Putih ni? Jenayah Kola Putih ni dia merujuk kepada jenayah yang dilakukan oleh individu berstatus profesional atau berpangkat tinggi, biasanya dalam bidang pekerjaan mereka. Jenayah ini dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Jenayah ini juga sering melibatkan penipuan, salah guna kuasa atau pecah amanah demi keuntungan peribadi. Okey. Apakah pula maksud skim Ponzi ni? Skim Ponzi ni ialah satu bentuk penipuan pelaburan di mana pulangan kepada pelabur lama dibayar menggunakan wang daripada pelabur baru, bukannya daripada keuntungan sebenar perniagaan atau pelaburan yang sah. Seterusnya ialah sejarah Ponzi. Nama Ponzi ni berasal dari Charles Ponzi, seorang penipu dari Itali yang terkenal pada tahun 1920 kerana menggunakan skim ini di Amerika Syarikat, menjanjikan pelabur keuntungan besar dalam masa yang singkat melalui perniagaan pertukaran kupon pas antarabangsa. Hakikatnya, dia tidak melabur langsung tetapi membayar pelabur lama menggunakan duit pelabur baru. Skim ini akhirnya runtuh dalam masa 1 tahun selepas 40,000 orang tertipu dengan kerugian jutaan dolar. Okey, sekian, terima kasih. Seperti yang kita semua tahu, Charles Ponzi merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah kewangan kerana mencipta satu skim pelaburan palsu yang akhirnya dikenali sebagai skim Ponzi. Beliau menjanjikan pulangan pelaburan yang luar biasa tinggi kepada para pelabur dalam tempoh masa yang singkat, tetapi sebenarnya menggunakan wang pelabur baru untuk membayar pelabur lama. Satu kaedah yang sangat berisiko dan menyalahi undang-undang. Bagi kesalahan yang pertama, kita lihat kepada tuduhan di peringkat persekutuan, iaitu penipuan melalui pos atau lebih dikenali sebagai mail fraud. Charles Ponzi telah didakwa dengan sebanyak 86 pertuduhan penipuan melalui pos oleh Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat. Pada 1 November 1920, selepas melalui pelbagai siasatan, Ponzi mengaku bersalah terhadap salah satu pertuduhan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengelakkan perbicaraan penuh yang boleh membawa kepada hukuman penjara seumur hidup. Sebagai hukuman, Charles Ponzi telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan menjalani hukuman tersebut di penjara persekutuan iaitu Federal Correctional Institution di Atlanta. Seterusnya, bagi kesalahan yang kedua, Ponzi telah menubuhkan satu skim pelaburan palsu yang dinamakan Chevron Land Syndicate. Dalam skim ini, beliau menjual tanah payet dengan janji palsu bahawa pelabur akan mendapat pulangan sebanyak 200% dalam tempoh 60 hari. Penipuan ini akhirnya terbongkar dan beliau telah didakwa di Mahkamah Negeri oleh pihak berkuasa di Duval County atas pelanggaran Undang-Undang Amanah dan Sekuriti Negeri Florida. Hukuman yang dikenakan atasnya ialah penjara selama 1 tahun di penjara negeri Florida. Implikasi Charles Ponzi. Yang pertama, implikasi terhadap sejarah. Perintis skim penipuan kewangan secara moden iaitu Ponzi Scheme mendorong penubuhan Undang-Undang Kawal Sedia Kewangan. Yang kedua, implikasi terhadap ekonomi. Ramai pelabur yang mengalami kerugian berjuta dolar dan menyebabkan terjejasnya kepercayaan terhadap sistem pelaburan. Yang terakhir, implikasi terhadap perundangan. Undang-undang pelaburan diperketatkan serta penipuan kewangan akan dikenakan tindakan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nia Akmal binti Abidin. Nombor matrik saya 2412200702. Di sini saya ingin menerangkan tentang beberapa langkah-langkah untuk kita mengatasi berlakunya kes jenayah Kuala Putih iaitu skim Ponzi. Antara langkah pertamanya ialah melalui pendidikan dan kesedaran awam. Memberikan pendidikan kewangan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenal pasti ciri-ciri skim Ponzi. Seterusnya, menjalankan kempen kesedaran melalui media sosial, televisyen dan ceramah awam agar mereka dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang mengenai kes jenayah Kuala Putih ini. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Pihak kerajaan perlulah memperketatkan undang-undang berkaitan penipuan kewangan, hukuman yang berat kepada pelaku sebagai pengajaran dan pencegahan agar ia dapat mengelakkan lagi kes ini berlaku secara berleluasa. Yang ketiga, pemantauan aktiviti kewangan. Pihak berkuasa sendiri seperti Bank Negara Malaysia BNM, Suruhanjaya Security perlu meningkatkan pemantauan terhadap aktiviti kewangan yang mencurigakan. Menguatkuasakan lesen perniagaan dan pelaburan juga merupakan salah satu langkah untuk mengelakkan daripada berlakunya skim Ponzi ini. Salam sejahtera, saya Pantauan Anak Perempuan Zahim. Hari ini saya ingin kongsikan pengajaran penting daripada orang yang pernah terlibat dengan rasuah. Pengajaran yang pertama ialah nikmat hasil rasuah itu tidak berkat. Duit dari rasuah mungkin banyak, tapi hidup jadi tidak tenang. Hati sentiasa resah, takut ditangkap dan akhirnya harta itu musnah juga. Duit yang haram walaupun banyak takkan memberi ketenangan. Yang kedua ialah memulihkan maruah dan menjadi teladan. Ada yang insaf dan berubah. Bila bangkit dengan jujur, mereka jadi contoh yang baik. Perubahan itu beri kesan positif kepada diri dan orang lain. Kadang-kadang orang yang pernah jatuh, bila bangkit, dia jadi contoh paling kuat. Jadi, pengajarannya di sini sangat jelas. Kita mesti jauhi rasuah dalam apa jua bentuk sekalipun. Jangan tertipu dengan kemewahan yang sementara kerana ianya tidak kekal dan tidak membawa ketenangan. Dan beri peluang kepada orang yang mahu berubah. Mereka juga boleh jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Hazwani binti Mazli. Nombor matrik saya 2412200584. Hari ini saya ingin membentangkan kes jenayah Kuala Putih seperti skim Ponzi. Kami telah membuat kajian soalan selidik yang mempunyai 31 responden, iaitu lelaki seramai 8 orang dan perempuan 23 orang. Manakala bagi umur pula, 29 orang menjawab 18 hingga 30 tahun, manakala hanya 2 orang yang menjawab 51 tahun ke atas. Bagi soalan pertama, sebanyak 45.2% menjawab ya, manakala 54.8% menjawab tidak tahu mengenai jenayah Kuala Putih seperti skim Ponzi. Soalan kedua pula merupakan ciri-ciri skim Ponzi. Daripada 31 responden, majoriti bersetuju bahawa antara ciri utama skim Ponzi ialah janji pulangan tinggi dalam masa singkat dengan 71%, iaitu 22 responden memilih jawapan ini. Selain itu, sebanyak 67.7%, 21 responden juga bersetuju bahawa skim ini menggunakan duit pelabur baru untuk membayar pelabur lama. Seterusnya, sebanyak 32.3% juga bersetuju bahawa tiada produk atau pelabur sebenar. Hanya 22.6% yang beranggapan skim ini diluluskan dan diawasi oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan masih ada kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Bagi soalan ketiga pula ialah kesan skim Ponzi terhadap mangsa.
Dalam kalangan 31 responden, kesan utama yang paling ketara ialah kehilangan wang simpanan seperti yang dilaporkan oleh 83.3% atau 25 orang responden. Selain itu, 53.3% mengalami masalah hutang dan 46.7% melaporkan kekanan emosi serta psikologi. Hanya seorang responden yang menyatakan bahawa mereka tidak terkesan oleh skim ini. Bagi soalan yang terakhir ialah kesan skim Ponzi terhadap ekonomi di Malaysia. 61.3% menjawab dapat meningkatkan jenayah kewangan, manakala 38.7% menjawab dapat melemahkan keyakinan pelabur. Rumusan bagi jenayah kuala putih seperti skim Ponzi melibatkan penipuan kewangan oleh individu berstatus tinggi tanpa kekerasan fizikal. Charles Ponzi merupakan tokoh yang mencetuskan skim ini, mengakibatkan kerugian besar kepada pelabur serta membawa kepada perubahan undang-undang kewangan. Langkah pencegahan termasuk pendidikan kewangan masyarakat, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan pemantauan aktiviti kewangan oleh pihak berkuasa. Kes Ponzi mengajar kita agar tidak mudah percaya pada janji pulangan tinggi dan menekankan pentingnya pelaburan yang telus dan beretika. Oleh itu, setiap individu harus menjauhi jenayah kuala putih seperti skim Ponzi, menegakkan integriti demi masa depan yang lebih bersih dan bermaruah. Kesedaran dan kejujuran adalah kunci untuk mencegah penipuan kewangan serta melindungi kestabilan ekonomi negara. Sekian, terima kasih.